Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat ke noh? Aku rasa lah ni kita patut sedar lah generasi yang melalui zaman kanak-kanak tahun 80-an 90-an ni adalah generasi yang paling banyak kena game. Pasal apa aku kata lagu tu? Pasal zaman tu kita dikelilingi dengan harapan masa depan yang serba wow lah, kan? Apa dah ada autonomous robot jadi tukang buat roti canai, ada kereta terbang. Masuk tahun 2025 kereta terbang tu kalau hampa pergi auto show hari tu takat ada satu kokpit duduk seorang, lepas tu ada 8 bilah kipas keliling dia. Tak ada rupa kereta pun kalau hampa tengok. Tu cerita Malaysian Auto Show. Ni kebetulan pula lima Langkawi ni baru start. Teringat pula lah satu lagi cerita, satu lagi anime zaman 80-an dulu. Nama dia Super Dimension Fortress Macross. Kalau hampa tengok TV3 tahun 90 ke macam tu lah lebih kurang. Dia buat English dubbing, nama dia Robotech. Macross ni lebih kurang macam cerita pendek dia, macam cerita Tom Cruise tu lah, apa nama, Top Gun. Tapi dia fighter jet depa ni boleh transform. Ada 3 version. Satu normal, bentuk jet plane biasa, kapal terbang jet biasa. Form nombor 2 depa panggil Jawok. Form nombor 3 nama dia Batroid. Nak tambah perasa pada cerita ni, background tahun cerita ni dia buat pada tahun 1999. Jadi kalau hampa membesar pada tahun 80-an tu, mula-mula tengok Macross ni pada tahun dia keluar, hampa boleh bayangkan lah betapa excitednya masa tu. Tapi malangnya lah ni pun dah 2025, 5 Langkawi tu pun dah masuk version yang keberapa dah, aku pun dah tak ingat. Sampai lah ni tak ada lagi jet yang boleh transform dalam 3 bentuk. Kita terimalah dia sebagai cerita tu berada dalam multiverse yang berlainan. Cuma katakanlah dalam salah satu universe ni Malaysia mampu beli ataupun cipta satu jet pejuang ataupun modify jet pejuang Tomcat yang Tom Cruise pakai dalam cerita Top Gun tu, boleh modify dan tukar bentuk jadi dalam 3 mode. Mode jet biasa, mode Jawok dengan mode Batroid. Cuma dalam universe tu kita masih lagi berhadapan dengan tentangan komunis. Komunis pun sama maju dengan kita. Mereka pun boleh buat mecha mereka sendiri, yang mereka buat dengan bantuan Zentradi. Pihak Zentradi ni boleh kata villain dalam cerita Macross tu lah. Mereka bagi Regal Battle Pod dekat pihak komunis. Jadi diorama yang aku buat ni membayangkan pengakhiran pertempuran antara Regal Battle Pod komunis dengan VF1 Maxu. Punya lah excited, aku siap beli dekal Maxu lagi. Sekali dapat dekal Maxu yang lama, tak apa lagi, tak kisah sangat. Lepas tu benda yang yang menunjukkan detail yang dekal tu Maxu punya, dia kena letak dekat vertical stabilizer. Bahagian vertical stabilizer ni akan dilipat dan diterbalikkan dekat atas belakang VF1 tu. Kalau dia tukar dalam apa bentuk pun, benda tu akan terbalik. Apa boleh buat kan, benda pun dah nak jadi. Jadi aku pun tak bubuh lah video aku pelekat dekal tu dengan gigih dalam video ni. Mecha Zentradi Communist Regal Battle Pod ni aku 3D print saja. Aku download daripada Thingiverse, mujuk lah ada yang free.
Lepas tu kena pula dia bagi template siap-siap untuk battle damage. Lagi suka lah aku. Jadi aku pakai kat sini, aku pakai menatang soldier pemateri. Lepas tu aku cucuk dia bagi cayak, buatlah lubang-lubang bekas tembakan. Untuk lambang bintang 3 ni pula aku pergi carilah stiker budak-budak tu, dapat jumpa bintang kecil halus ni. Aku pelekatlah 3 keping kat situ, aku spray over, aku paint over, jadilah dia lambang bintang 3 komunis yang kita tak akan lupa lah daripada sejarah. Untuk TDM VF Maxu pula aku pakai model kit daripada Hasegawa, Jewok mode. Model kit Hasegawa ni payah sikit lah nak pasang. Dia bukan macam snap in snap out macam tu, macam Bandai punya tu. Dia banyak nak kena pakai gam, banyak lah tempat yang aku silap gam apa semua tu. Lepas tu ada tempat yang jatuh lah apa semua. Jadi aku pun tak ambil banyak video, aku buat edit-edit lagu ni je lah. Jadi kalau hampa masih lagi duk tengok video ni sampai ke sini, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Pertimbangkanlah juga untuk subscribe channel aku ni, tekan like, tekan share. Lepas tu kita jumpa lagi bila kita done lah.